Todd Kohlhepp, juga dikenali dengan nama The Amazon Review Killer. Todd dapat nama macam ni sebab dia ada satu perangai pelik, iaitu dia akan beli senjata pembunuhan dia secara online dan lepas tu dia akan tinggalkan review-review yang jujur pasal pembelian dia tu. Todd ni, dia percaya yang satu hari nanti tamadun manusia akan hancur dan dunia ni akan jadi macam dalam cerita The Walking Dead tu. So, dia buat semua persiapan untuk menghadapi kehancuran yang dia percaya bakal terjadi tu. Dekat dalam kawasan rumah Todd tu, dia ada letak beberapa kontena. Dan dekat dalam kontena ni, dia simpan stok barang banyak-banyak. Tapi, dalam banyak-banyak kontena yang ada dekat properti dia tu, ada satu kontena yang dia jadikan sebagai tempat untuk dia kurung mangsa-mangsa dia. Dan kebanyakan mangsa-mangsa dia ni dah kena tanam dekat dalam kawasan rumah dia tu. Untuk kegiatan jenayah dia ni lah, Todd akan selalu beli barang-barang macam pisau, gergaji, padlock dan taser secara online di website Amazon. Selama 13 tahun, Todd berjaya menutup perbuatan jahat dia dengan licik sampailah kehilangan dua individu yang bernama Kayla Brown dan Charles Carver. Pada 31 Ogos tahun 2016, Kayla Brown dengan teman lelaki dia iaitu Charles Carver hilang selepas mereka berdua ni ambil upah untuk bersihkan tanah dekat rumah Todd. Masa dia orang berdua ni sampai dekat rumah Todd, Todd ni suruhlah Charles pergi ambil barang dekat dalam salah satu kontena yang ada dekat situ. Bila Charles keluar je dari kontena tu, Todd ni dia terus pergi tembak Charles sebanyak 3 kali di bahagian dada. Lepas tu, Todd terus paksa Kayla untuk masuk balik ke dalam kontena tadi dan leher Kayla dirantai ke dinding kontena sama macam orang tambat anjing tu. Dan lepas tu Todd pergi tanam mayat Charles. Pada mulanya, kehilangan Kayla dan Charles tak berapa mendapat perhatian. Tapi keluarga dan kawan-kawan Charles mula mengesyaki bila ada status update yang pelik dimuat naik ke laman Facebook Charles. Keluarga Charles pun terus melaporkan kehilangan Charles dan Kayla ke pihak polis. Pada 3 November, pihak polis sampai ke rumah Todd untuk mencari Kayla dan Charles. Mereka dapat tips pasal Kayla dan Charles ambil upah untuk potong rumput dekat rumah Todd. Diorang terjumpa satu kontena. Pihak polis ni, diorang boleh dengar yang dinding kontena tu macam diketuk-ketuk dari bahagian dalam. Lepas Kayla diselamatkan, Todd terus diberkas dan dibawa ke balai polis. Semasa Todd disoal siasat, dia mengaku yang dia dah mula membunuh sejak tahun 2003. Pembunuhan yang paling awal yang dilakukan oleh Todd di satu kedai yang menjual motosikal jenis superbike. Puncanya ialah sebab dia claim yang dia dilayan dengan buruk oleh staf dekat kedai tu. Todd ni, dia pergi tembak ke semua 4 orang staf yang ada kat dalam masa tu. Todd tak tertangkap sampailah dia mengaku sendiri.